Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan rahmati sekalian, Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, dan memang kita berharap semoga Ramadan tahun ini memberi sesuatu yang bermakna pada diri kita. Bersama dengan Ramadan ini juga, satu perkara yang mungkin kita boleh fikir sama-sama ialah makna Ramadan pada diri kita. Kalau kita melihat dalam konteks Ramadan, dia bukan hanya berpuasa, malah disebut sebagai Ramadan. Dan di dalamnya ada ibadat-ibadat yang tertentu yang disyariatkan dalam kita memenuhi tuntutan kita beribadat dalam bulan Ramadan ini. Memahami Ramadan ini, dia perlu dilihat dalam beberapa aspek yang mungkin berbeza dengan ibadat lain. Aspek pertama ialah ia adalah suatu package. Bermaksud Ramadan ini adalah satu package ibadat yang merangkumi aspek-aspek secara langsung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga aspek-aspek yang melibatkan diri kita secara pribadi, dan yang ketiga melibatkan orang-orang dan di sekeliling kita. Inilah package ibadat yang ada dalam bulan Ramadan. Pertama, ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk fitrah kita yang suci, yang bersih, yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia terkait dengan diri kita sendiri. Kita diminta untuk mengawal diri kita. Bagaimana kita mengawal emosi kita, bagaimana kita mengawal perasaan kita, dan bagaimana kita mengawal hati kita dalam tempoh yang agak lama. Sebulan kita terpaksa menerima bahawa kita berada dalam keadaan mengawal diri dalam masa sebulan. Yang ketiganya ialah kita meningkatkan hubungan baik kita sesama manusia. Maknanya dalam arti kata lain, Ramadan ini mengajar kita hubungan yang baik, komunikasi yang baik sesama manusia, dalam masa yang sama meningkatkan silaturahim, persaudaraan, kasih sayang dan sebagainya. Yang kedua ialah dari sudut tempoh. Tempoh Ramadan selama 30 hari, paling kurang pun 29 hari. Kita berada dalam ibadat, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang lama. Setiap hari yang kita lalui dalam Ramadan itu mengingatkan kita bahawa kita sedang beribadat. Kita mengingatkan diri kita bahawa aku sedang berpuasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi rahmati sekalian, Ramadan ini juga di sini perlu dilihat dari sudut niat. Walaupun ada berbagai pandangan tentang niat ini, tetapi secara umumnya kita ada jadi dua niat Ramadan. Pertama sekali, niat untuk sebulan Ramadan dengan pertimbangan bahawa sekali niat itu cukup cover sebulan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga disuruh untuk berniat setiap hari. Hakikatnya ialah dua niat ini, sebulan dan juga setiap hari ini, mempunyai implikasi besar dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita berniat setiap hari kita memikirkan, mengesahkan bahawa kita sebenarnya sedang berpuasa. Sebab itu dalam soal motivasi dan sebagainya disebut affirmation. Ini saya sedang berpuasa. Sehajak aku berpuasa, esok hari kena Allah. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi rahmati sekalian, sesungguhnya Ramadan memberi makna yang besar dalam kehidupan kita. Dan Ramadan adalah institusi ataupun madrasah yang memberi impak kepada perubahan dalam diri kita. Semoga yang terbaik untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.